CCTV solar dual lens vs single lens, mana lebih sesuai? Bandingkan CCTV solar dual lens dan single lens dari segi sudut liputan, blind spot, bateri, rakaman, aplikasi serta kesesuaian untuk rumah dan premis. CCTV solar dual lens semakin banyak dijual sebagai pilihan untuk pengguna yang mahu melihat dua sudut dalam satu peranti. Ada model yang menggabungkan satu lensa tetap dengan satu lensa boleh berpusing. Manakala model lain menggunakan dua lensa pada arah berbeza. Walaupun liputannya lebih luas, dual lens tidak semestinya lebih sesuai untuk semua rumah atau premis. Nak tahu dengan lebih lanjut lagi? Baca lagi di zanzali.com. Jangan lupa like, follow dan subscribe.